Syafira pada kelas nasional. Kak, usaha anda yang anda lakukan untuk mencapai kejayaan ini? Usaha saya terus study sehingga saya tak ada. Mendapat siapakah yang paling banyak memberi sokongan kepada anda? Dan Yang sepanjang paling banyak beri sokongan pada saya ialah semestinya mak bapak saya dan kawan-kawan saya. Dan cikgu je. Cikgu paling utama lah dalam push kita dalam pelajaran semua. Nice. bersama saya sekarang Nur Daila lagi binti Abu Hamzah. So sekarang ni saya akan menanyakan beberapa soalan untuk anda. So, apakah perasaan anda bila menerima anugerah ni? Happy? Tolong pada kamera. Sila perkenalkan diri anda. Hai, saya Dania Amani dari kelas 5 Dinamik. Hai, nama saya Nur Batisha Kristina. Saya kelas 5 Dinamik. Apakah usaha yang anda lakukan untuk mencapai kejayaan ini? Usaha untuk saya study hard lah. Kalau boleh kurangkan main phone and study. Ikut ada timetable dia. Siapakah yang paling banyak sokongan pada untuk kejayaan ini? Kalau untuk saya, mesti mak ayah saya kan. Cikgu-cikgu saya tak lupa juga yang banyak bantu saya. Mak ayah yang sediakan banyak bahan untuk belajar. Nice. Bersama saya, calon SPM tahun depan. So, sila perkenalkan diri anda. Yang ni. Nama saya Dwi Rahman Sri bin Ilyas. Nah, di My FNB. Apakah usaha yang anda lakukan untuk mencapai kejayaan? Kalau usaha saya, jangan pernah mengalah lah. Walaupun still ulang kaji lah. Jangan selesa sangat dengan apa yang kita dapat untuk peperiksaan pertengahan. Still buat yang terbaik, beri sepenuhnya lah. So, adakah kata semangat untuk belajar tahun ini, terutama calon SPM? Untuk calon SPM tahun ni 2026. Nothing is impossible lah. Beri yang terbaik. Nama saya Paraini. So, sila perkenalkan diri. Hai, saya Hassan. Kelas juga. 5 nasional. Saya Haziq pada 5 nasional. Imran 5 nasional juga. Saya nak tanya soalan, so boleh jawab tak? Apakah perasaan anda bila menerima anugerah ni? Ui, saya berasa amat berbangga dan berbesar hati kerana telah memenangi sijil dapat sijil anugerah kecemerlangan. Memang best lah. Kalau saya memang banggalah sebab hasil usaha daripada dulu sampai sekarang buat dapat hasil dia macam ni. Alhamdulillah. Pertama sekali saya nak ucapkan kepada cikgu-cikgu saya yang ajar saya. Terima kasih tu. Banyak usaha dorang bagi kat kita orang. Sebab tak ada dorang tu, kita orang tak berjaya lah. Tak dapat benda ni kan. So, itulah saya bangga dan saya nak ucapkan Alhamdulillah. Okay, itu je.